CF motor ni jual motor ke derma ke sedekah? Harga 250cc ni dia macam harga 150cc man. So kenapa murah sangat kan? Apa yang ada kat motor ni bagi ni? Kenapa murah sangat? Jom kita rungkaikan misteri ini. Untuk enjin 250SR ni, dia datang dengan enjin double overhead cam lah, Dodge twin cam, pun 6 speed 6 gear, dan horsepower yang dihasilkan 27.5 horsepower, dan Newton meter of torque dia 22 Newton meter of torque. Top speed dia setakat 15 16 boleh lagi, tapi kalau fly pandai main 17 boleh kot. Untuk papan skrin dia biasa je LCD display, and kat tengah-tengah ni kalau kau perasan korang boleh buka je macam ni, dan dia keluar terus USB dengan type C. Dan kapasiti tank yang datang kali ni besar, sama je 12 liter juga, sama macam NK Lite. Untuk fork pula, fork datang teleskopik lah. Apa sahaja dia tak datang upside down? Harga 11k agak-agak nak bagi upside down. Ok, tu dia counter balik dengan ABS dual channel depan dengan belakang. Untuk lampu semua macam biasa lah, lampu LED sahaja. Position riding dia pula sangat rendah guys, tak tipu So kalau korang yang tinggi 160 150 ke bawah, rasa boleh lagi bawa motor ni, memang ngam-ngam sampai. Position dia tak terlalu menunduk, tak terlalu santai, dia macam tengah-tengah lah. Tapi tank dia tinggi, so bila korang tunduk macam ni, tangan kepek kat tank, selamat sikit korang boleh pegang body motor ni betul. Kalau bajet korang nipis ataupun tak nak keluar modal kasar, better ambil CF motor ni lah, 250cc kot, laju ni. So kalau korang berminat dengan CF motor 250SR ni, tekanlah beg video dekat bawah. Ok, bye bye.